Bunga seroja di atas cemara, tinggal sekuntum di atas para. Awal bismillah mulanya kata, Assalamualaikum, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Nama diberi Muhammad Arif Daniel bin Muhammad Isnizam. Saya merupakan pelajar tingkatan 5 dan juga anak didik di SMK Ceras Jaya dengan kod sekolah BEA 4620. Kemerdekaan negara adalah satu nikmat yang besar dan wajar kita syukuri. Namun, adakah rakan-rakan tahu keperitan dan kesusahan yang terpaksa dilalui nenek moyang kita demi membela nasib bangsa? Buku yang bertajuk Sungai Mengalir Lesu karya sastrawan negara A. Samad Said dengan jumlah 103 halaman tersurat mampu menjawab persoalan itu. Ayuh ikuti saya dalam menelusuri karya hasil nukilan tokoh sastrawan negara ini. Penceritaan buku yang bertemakan peperangan ini memberi fokus kepada sebatang sungai di kota Sydney yang mengalir lesu. Sungai itu menjadi saksi kesengsaraan manusia akibat peperangan. Buktinya, banyak orang telah menggantung diri mereka di jambatan sungai itu. Antaranya, seseorang berbangsa Cina yang mengalami keburunan setelah ibu bapanya ditangkap askar Jepun. Tak kala mengalami kelaparan, Dalin, seorang kanak-kanak berusia 11 tahun dengan sedaya upaya cuba mencari makanan hanyut di sebelah sampah sarap di dalam sungai yang warnanya sudah bertukar hitam. Dalim tinggal bersama kakaknya Tulina yang merupakan seorang janda yang hidup sebatang kara. Asap dan jeritan memenuhi udara. Serpihan berterbangan, dinding bergetar, nyawa menjadi taruhan. Begitulah situasi yang berlaku apabila dentuman bom menimpa bumi. Tumina, Susi dan Giap Hong berlomba-lomba mencari perlindungan. Sementara dentuman bom terus bergema di kejauhan. Cuba rakan-rakan bayangkan jika kita berada di posisi mereka. Saya percaya tidak termampu kita memikul beban yang sangat berat itu. Tidak dapat dinafikan, perang boleh menanam sifat dendam pada mereka yang terkesan. Begitulah apa yang terjadi kepada Giap Hong. Dia yang terkandas di Singapura bersama keluarganya ingin pulang ke Ipoh. Namun tidak kesampaian. Isterinya, Limpo, yang menghidap malaria, menemui jalan buntu akibat ketiadaan ubat-ubatan. Dipenuhi dengan api kemarahan dan dendam yang membara, Giap Hong bertekad menuntut keadilan atas kekejaman Jepun. Dengan hati yang membatu, dia bersumpah akan menebus setiap titisan air mata dengan darah musuhnya. Tragedi yang amat menyentuh hati saya ialah kematian Mulyadi dan Tompang. Mulyadi yang mati akibat malaria mewasiatkan agar mengabdikan dirinya di dalam sungai yang mengalir lesu. Tompang yang buta pula rentung dalam sebuah kebakaran. Tidak mampu saya bayangkan jeritan Tompang yang sekali mata lenyap dalam lautan api. Alangkah tragisnya perang hinggakan orang yang tidak bersalah menjadi korban. Kemuncaknya, ketibaan tentera India dan British di Singapura menjadi satu harapan baru bagi penduduk setempat. Kehadiran mereka bukan sahaja membawa perubahan, tetapi juga membuka peluang bagi orang awam, termasuk Giap Hong, untuk membalas dendam atas kezaliman yang pernah mereka alami. Bagaimana? Menarik, bukan? Pada pendapat saya, buku ini telah berjaya membawakan satu gaya penceritaan yang menarik. Mana tidaknya, sepanjang saya membaca buku ini, tidak pernah sesaat pun ia tidak menimbulkan ketegangan, kecurigaan dan rasa ingin tahu yang tinggi. Penggunaan perkataan yang jarang ditemui seperti ambin, tongkang dan kuak ternyata telah menambah pengetahuan kosakata saya. Akhir sekali, buku ini juga syarat dengan pelbagai pengajaran dan nilai moral. Antaranya ialah nilai kecekalan. Hal ini jelas ditunjukkan oleh penduduk kampung yang cekal dan tabah dalam meneruskan kehidupan walaupun nyawa di hujung tanduk.
Selain itu, terdapat juga nilai perpaduan. Buktinya, penduduk kampung yang berbilang bangsa tetap bersatu dalam menghadapi asam garam kehidupan. Buku ini juga menyeru pembacanya agar cinta akan negara. Pengorbanan pejuang negara dalam mencapai kemerdekaan wajar dijadikan teladan. Tidak lupa juga seruan agar sentiasa tolong-menolong dalam apa jua keadaan. Ayo rakan-rakan, kita jadikan nilai-nilai murni ini sebagai pedoman dalam kehidupan. Kesimpulannya, peperangan tidak akan memberi manfaat kepada mana-mana pihak. Lantas, penyelesaian bersifat diplomatik dan muafakat perlu diambil bagi mengelakkan nyawa dan harta benda tergadai. Sekian, terima kasih.